pe muncul ku tanya ku pe mondok pe taban lu habis pe ti. Yang tinggal di kono ku mau tapi ku. Yang bukan ku. Ka ku pun. Itu dekat. Bukan ka oi ku ikut lo maju. Ang baju. Jadi ka oi orang baju pi mo di me. Mau di me. Lanjutkan. Tanggung jawab tanya ibu ayah. Hai semampu tanya lah. Dan tanya orang ni jual kampung. Malam ni tak pada hati tu. Ibu ni buat pada anak ni betul. Kalau ini dulu baru kudang sebagai anak penting ibu ayah. Yang kunci keberhasilan tanggung jawab tanya. Baik dong gara-gara ni tanya tengok. Tambung nurah kaya ibu ayah. Kalau yuk kadang-kadang ngelung kan. Ya, jok ilmu pengetahuan agama supaya baik tinggal. Ya ibu ayah. Pakon ibu ayah, anak tadi di tempat agamanya. Nabi kena dalam sebuah hadis itu. Iza mata ibnu Adam. Bukan Nabi dalam hadis itu. Iza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Apabila mati si drodro anak Adam kan Nabi, inqata'a amalu. Ni saya putuslah bina amalnya anak Adam. Yang kita nyuruh. Nyuruh anak Adam itu bangsakan agama anak Adam. Pakon ku kita buat metode Nabi Adam. Bertanya ada Adam dulu, anak Adam. Ya, bertanya kali kejuk ku pemberian rahmat nikmat Allah cukup le bak tengok. Punya kan? Le nikmat Allah cukup bukan nak. Le tak buat ya. Antara lain nikmat Allah yang paling luar biasa yang hati penting tu masuk akal. Yang akal. Nyuak akal yang nak tahu tapi harga di cukup hai. Yang dalam kitab yang buat al-aqlu kasamai, akal itu seperti langit buat. Akal yang namanya lagi langit buat. Mana lagi langit? Fikir yang go fikir langitnya akal. Yang kedua itu kan dalam sejarah Allah itu wajib oleh Allah perintah itu, perintah Allah itu wajib, perintah Nabi, bakso itu wajib itu. Kon badan itu, bak akal itu. Ya, sembahyang bak akal, puasa bak akal, haji bak akal, sedekah bak akal itu. Ya, tu tanya mak tengku punya kan. Ali ku buat akal tu, kali ku buat akal mesti buka akal. Syak ku perlu akal lah. Ku buka lah akal. Akal. Kah ka semayang tu. Bu ikhlakai. Kah di bu ikhlakai. Oh dia tanya Allah, ya Allah, kibang semayang Tuhan hati. Bijak tak akal. Yang tadi kau bijak akal ya? Yang wajib akal. Yang tengok ini bu. Pak wajib semayang ba akal. Kena kai hanjuk semayang Allah hanafi hijuk aki kibang semayang hanjuk buat hana jaro hijuk jaro kibang semayang doa hana mata hijuk hidung luan hijuk lembur ya sama dengan ku wajib semayang maksudnya belum wajib khitab Allah atau khitab Rasul wa akai kon mak badan sama dengan Allah akai hana wajib tak boleh banyak kan tak ngor deh. Nama dia puasa dah. Nama dia ni. Ya, ni pakai ni. Ya, handir le semayang kalau pakai. Handir le puasa. Lang kitab lang terangkan kan. Wasyaraitu wujubi salati salasatun dan bermula segala syarat yang syarat wajib semayang dia perkara. Pada boleh mulia bina. Ya. Syarat wajib semayang kalau dia perkara kita. Hanya bakai, okon, balik, domu. Nah, yang kau cakap tu ya, kamu akan minum dahun, dahun kita, urinau di burung tu. Yang kedua balik, ketukmu. Yang ketiga wajib takkan makai itu urung pungong. Yang ketiga itu kan, wajib kitab Allah, hukum Allah, hukum Nabi syariat Allah, bakai. Ya, penting akai. Yang akai payah jaga. Hanya tanya apa kau so mengai urung ngomong itu. Mengai yumbo itu. Boite dia pada urung apa ni? Anak pakai tu. Anak apa pakai? Kamu yang ayun, ayun kan ada kunai ayun. Bang kamu pada huru di kedai ayun dikacau. Mata ni siapa? Ni urung katrip dengan. Yang lagi apa pun tu. Yang pun lagi apa jauh ni? Nasi, rokok. Nó người ta kêu đừng gọi cô bì nó quỷ đạo đây. Nó cứ akeh, nó kan lo akeh, jaga akeh betul. Yang ada akeh, yang ada umur. Kau tu mayang tu kau di padang titi tu.
lagi nyantun macam mana ho mbak jadi bruk jadi dok anak muda mau pukul agak assalamualaikum nunggu jauh peng macam nunggu pari hubungan nunggu jauh peng macam nunggu udah nunggu peng mau do peng taban lu kabeh peng sih yang tinggal di mana pun tapi gua anak merah dia tu ya nak kai nyandu penting nak kai ya menang kuat dia kuat lah dia ba kai nyokar lah kai anak lepas ka anak le dukung nyokar anak ba kai ni yang dia kai bukan jaga yang pemberian nikmat Allah ya masuk umum dah jaga pun ya dia pokok ya sebab katanya Bandung mati wahbi iza mata ibnu Adam apabila mati si rohan Adam ya nyoba wa beut bukan kubuk iza mata ibnu Adam iza nan faedah hidah kau pasti ni ya anak rabu mati pasti mati ya mati pada tujuan ni ya anak urang ka mati yang ni tujuan ni karena bukan ni tujuan mati hanya tujuan mati ni malu bukan jadi nari sebab tu aja ya kenapa kan majinu mati urang baik bang tu ya bu tahu mati urang bu penyakit corona ni hai bijak dia umrah hai bijak dia ni dia berat penyakit gua mati dulu doktor gua mai ubat kok ningai ni doktor ya penyakit yang kutuk kujuk oleh Allah aku lagi ni jamun oleh dulu jamun itu tanya aku hati banding tanya baru dia dibantu ni ni mah ni aku ni hidup banyak kan yang ni hidup kan ya mungkin aku jamun kalau cara ni hidup kunung ni kunung ni ini wajib mah yang hatem dia hidup dah ni wajib mah gitu yang ke ni kamu kalau berupa aku mau ni hidup dah sampai tak dah kan nyong udah mak yang kan dah dua jam dah kan dulu pelanggannya entah ni nampak kan lagi menceruk dan apa lah hidup pen yang ada tak mana ni kan payah ke ya anak yang dekat yang kena kan laju dicak kan apa aku dulu ingatkan yang ni jamun bukan ulun kan jamun buah itu rumah tu 8 ro kami ni tengok tu manu ni ide kado yang ni jamun nyum nahi ci corona utuh pada Allah ini yang itu lawan Allah yang dalam doa dia betul kau tengok doa betul penyakit nama dia yang lagi penyakit tak urus doa dalam doa ni yang boleh rumah ya dan pekat-pekat dalam jangan ngempuk sebab pindah lah Allah baca yasin malam Jumaat buat malam Jumaat titip malam Jumaat kami laki tu ibu malam Jumaat kamu jadi baulin malam Jumaat dia sembahyang maghrib sembahyang sunat selamat di benar ni mesti hana pak jamaah rumah salli sunnatal hifzil imani raka'ataini lillahi ta'ala baca anda baca kamu malam Jumaat hiji baulin boleh sembahyang maghrib berdoa sembahyang sunat iman baca yasin dalam doa tu yang penyakit ayat tahunnya bala betul yang doa macam sing doa tu nyata tim jemaah dengan pong je itu buat tu imun pong nyo malam tengok Jumaat tu biar pamandung tanyo indo nak sembahyang masjid anda sembahyang Jumaat anda sembahyang maghrib dan sembahyang sunat iman tak boleh tin tutup dan laki ada je bala yang tak terjadi jenuh darah gok betul berpung dah tu dia terulak ya Allah pindah bala betul berkemunya yang modern yang takut tak dan doa tu sama yang kutuk tu ya ni pribadi ni hiji pribadi kenyu dia tentang agama ya Allah selamat dan betul penyakit dan maklum aku mohon kamu selamat sakit dan berat penyakit dan corona ayo dah mungkin itu kan berhenti dah urus jak dia wajib yang jadi kudir ramai sama teu dulu buat lagi nak bukan dah mati macam-macam nanti hanya tu bukan nabi dulu kan mati kita ni ibu kan yang kutuk amal ibadah dia sembahyang nanti mana sembahyang kamu jauh dulu sembahyang nanti ibu ayah ya mendoa nanti puasa nanti sedekah nanti melampuh nanti tapi nanti ada urus kami ingat ya cuma tu bukan nabi itu kan yang dengar begitu buat apa najis amal ibadah yang hana kutuk meskipun ulunnya kamu meninggal
Ya, yang penting apa? Nanti dengan amal ibadah hana putu. Meskipun urangnya kami ngai kami lampu. Apa amal ibadah yang hana putu wa Nabi? Ya, hana le wa Nabi cuma dia pegang illa min salasin, terkecuali 3 perkara. Yang pertama sadaqatin jari, sedekah jariah tu. Mesti kampung nak buat masjid buat ya. Ibu kalau dah masjid tu kan? Ya, nak buat masjid. Kalau tu ibu mata pak kecil kita nyop do keramik lam dapur rumah 2 anak dapur. Nyam do di buat ya. Semantong nak keramik kita nyoi semayang gok tok cucau tanyo tengok tanyo ka hanale buat ya. Nyam pahala tok buat tanyo tu. Tiru sebenarnya apa tiru gawi. Apa tiru gawi dengan. Oh, nak keramik tuan ada. Pakon ni tak ujung. Ya, ni baru tinggal dalam buku. Ni dunia ni ada buku macam apa ni dia. Buku kena sampai keramik. Sudah dulu. Nah, tinggal menyesal dulu. Yang aku pegang dalam gerah bukan? Ayah bertanya ibu ayah kamu di biar tuan tak ubah dalam buku. Mak bertanya, nyau dia yang doa dalam buku. Mereka bawa ya Allah, ni pun dia kamu anak putih. Warga minggu. Dah kira dia. Bertanya mak lama buat udah dah. Dia buat kamu muda kau yang main begitu membuat dekat. Yang tu raya lepas lah betul. Oh cik tanya lah tiap dia biar jauh dekat tu. Ya pakot le raya tanpa lah dekat. Ya itu ayah. Kelebihan dekat luar biasa. Dekat. Hanya le pegang baju ibu ayah kan. Nasi lo ragam jamun tu. Kanya nak dari rumah tu kamu tinggal. Tinggal 2 anak. Anak kanya hidung tu. Tak bohong tu. Yang dengar bukan. Ayah anaknya anak indongnya buat dia buka roti tu. Yang buka roti. Saya buat roti. Saya buka roti. Bak sabang rumah aku buka bak anak. Iya buka roti bu. Bau ya. Kah tinggal rumah. Roti mentong le lah rumah. Kah jaga roti bu. Bau. Ikalah yang jadi kerak bak anaknya. Nyotok lagi dekat bak jauh kan. Nyok jauh lu go. Bau ya anak jauh. Nyotok bak jauh. Yang kau tu lagi ni ayo orang lekuk ya dia dok lagi dekat bak ni jauh roti kalau dia kau minum kan apa dia nyum nyok jauh roti nya selama dia nak jauh kamu dengar jauh dulu anak kan dia tu roti tu jauh tiblah roti macam jauh ya ni cuma mama roti tu ni yang pula apa roti jauh itu yang tadi nyanyi okey jauh dah. Nya, itu nyanyi jauh dah pun. Kira ni bubuk nyanyi dah pun. Boleh buat apa? Pada ya jauh tinggi tu. Jauh tinggi. Tu bak ni tanya mana rotak dia nak hati tu. Mana dia yang puduk dah ada. Puduk tu ikar ni putung. Ipar tu, lumpat-lumpat tu. Memang rot jangan putung. Ikro-ikro. Ya, putung 2 ekor tu. Tabajuk tu. Baju dekat. Mungkin saya di sini. Lekor sampai anak dia meninggal. Kami meninggal ya. Anak di dalam jauh. Ya minta anak nikah di rata duduk dah rata rumah. Ya lagi nikah. Dok dekat sabang rumah. Rumah dia pun dia tak kai. Urinam. Nah, waktu dengar tu Assalamualaikum lagi dekat. Buka itu. Geuduk anak nang cukup lega. Alah nang dua. Baik minta dekat kalau agak tadi. Dia tak nawan tu. Saya baik kami tadi kan agak tak lupa anak dia awak minta dekat kaduk nak tajam gejak di kanyan kau gejak dari namanya tinggal tajamnya gejak nan agak drone itu kok agak lagi nah bukan lagi sinetron nah agak drone kau berkahwin kan gejak yang berkah lu berkasih kah kau berkahwin mawat lu berkahwin bukan kaduk pak minta apa jong ini hana darah baru itu lok darah lama jadi pajong duk mu darah wi dan ini iyalah kau ni kau boleh punya rawi dia buat ni kan juga kau ni rawi tu mana ada kau ni hanya punya rawi mana kipan punya rawi tanya rawi mana betul hanya tanya rawi jangan itu ikut itu kerak tu lah kau ni punya kapal jumpu punya rawi tu tu kau tak ada kan itu ada watenya kan waten kau tak ada kan Allah tu dia bukan Allah Jibril ya dalam juga ya cok dari orang ini ya urusan Allah ni bikin ya kamu enggak gejak lebih tangguh lam jaro lam pada yang kamu kali kamu mana
Nak mau? Ada kita belum nak bukan? Kita ada ni beri bak berinyu ni nama apa bukan? Nah, tuju jalan. Allah akan pulang lom jalan kata. Karena kata berkah di negeri. Ya. Itu dulu langsung jalan biasa. Nyandup kelebihan tanjung dan berkah ke fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagai orang lain dalam dunia. Ya, saya kelebihan berkah tu. Ya, jadi bukan Nabi dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itulah badan. Nah, itulah ba. Nanti bukan takdir Allah itu cuma dua kok. Takdir Allah nak dua macam lepas. Nah, takdir Allah yang hadir gubah li dah Allah. Kibar yang kamu tulis langit bak bulan bak melong bak apa yang kena. Nyan takdir Allah hadir gubah. Contoh takdir Allah yang hadir gubah mati ni. Menyatakan datang mati langkung, nya mati pada tetap langkung nya mati kontak listrik tetap ina. Hana putai nya hana gubah lah bukan betul lah. Ya. Nah, takdir Allah yang hadir gubah. Contoh bala. Mesti tanya kujuk bala orang Senin bengok. Lagi yang kata biar rumah hotel tinggi kita nak, tahu yang nak yatim nak. Yang empat dekat kau. Tajuk dekat je morbi. Yang bala yang pindah Allah nak ada hidup bertarik. Yang takdir Allah dia gugur ubah. Yang jadi boleh sedekah tu. Sedekah berkain. Katanya agak buat yang nak mengubur agak. Musuh orang Jumaat. Orang Jumaat pek tua. Benar pek. Kenapa le wari biar lepuk. Titik Jumaat. Ulu Jumaat tim. Titik orang Jumaat wari biar. Kadang punya hak tajuk morbi wari biar dia. Baik pada lain pun dua ribu. Ni juga dekat betul. Ya, titik di mana dua ribu. Tikna lu dekat monya mentong dua ribu. Mungkin tak tenjuk 35 ribu baik. Ibu nak ni. Nak pula ada orang terbaikan. Jom ni bani yatim makin miskin dengku dan sebagainya untuk dekat. Dumna le ke kepala. Nak dapat bak tawin. Tiga pot bak tawin tak boh mu je. Kenapa dia? Yang tadi kepeng pun dia. Kalau tamun buat awet, yang ni yatim tu. Nak kan yatim tu. Jom kata bohong. Baik. Dia dekat tu bohong. Tiga pot tak bohong. Nak tu pala. Kenapa? Oh, pergi. Oh, nyan mentong kata bohong juga. Nyan. Kelebihan dekat memang buat nyata. Nyan buat. Ya, pulang dah tim do lagi berapa tu? Tablo keramik ke masjid, tablo kaca, tablo kawat, tablo dan sebagainya. Oh, ya Allah. Nyan. Jadi dia buat pre-pre sedekah. Guna sedekah. Hanya kelebihan hikmah sedekah saya tu. Antara lain buah menyukai dalam sedekah, boleh sebab penyakit yang nalati kita ni. Dalam mati dia tak penyakit. Antara lain termasuk penyakit kriit. Ya. Itu yang kedua rata-rata kriit tu. Nah, ibu-ibu kriit, bapa kriit, lon kriit. Nah, kriit tu apa? Kriit benar baik berat hat. Yang berat mana? Yang nak kriit baik kita melawat ni. Musuh nak kriit macam yang pernah jawab yang ni. Dia belum kau ke dalam. Dia rumah tak ada dia. Jangan rumah pun ada kau ngangkut. Kalau jawab, jangan ando di belakang. Jangan dia sih. Benar kriit baik berat. Baik berat. Lalu berat aku. Berarti berat ha. Saya menurut hubungan yang do ini tu. Ini tu dalam hubungan dengan Allah. Tiba dia orang ni dah. Sampai jadinya. Ya, tu bukan Nabi itu. Menyatakan tu kain dalam sedekah. Ya, ini yang bukan sedekah kategori sedekah yang mengalir. Nyam sedekahnya itu apa? Nyam han gadoh pahala pro bang tadi orang pun tadi kamu ni. Diru yang kubu buaya. Ya, mak pentinglah kamu buru. Ya, kubunya sama tempat yang sentuhan data. Dia nanti aku baik mati juga dalam kubu. Dia dulu. Berapa mana nanti mati mana macam ni? Nanti nanti mati itu kata dicak Allah ya kan? Mau baik aku buat apa dia? Namanya. Ya, gula kaya berdekat. Sahabat tengok aku bukan antara dua kan? Urau akhirat tengok bak pintu syurga nya hedro urang bu ayah. Baik antara lu hedro urang tak. Ya. Hedro urang bak pintu syurga tu rumah tumulak tunang awal ke syurga. Mula. Okey ni. Ke luar. Di Jibril ni pandai awak ulang. Ya. Ayo Jibril tu berkoplok dah. Ya, oi. Bulan syurga. Sudah pintu juga air bergerak tu. Aku ni punya dah. Nak tu ke tu.
tempat membuat rumah Allah terdah menjadi Allah. Jangan membuat tu. Jangan membuat. Dia buat tu. Ya, tapi dia tak kaya kita buat enten lagi nampung. Enten Tuhan dia buat mana. Ya. Kebuat dia. Macam ni orang. Pun mula-mula tu. Pegang dia. Kamu gunang awak kamu juga. Medok tau. Kebuat tu. Ya. Jibril. Lem pula tawik kampung pula balik pula bayang dapat family mencuba kamu mahut tak banyak dalam suci kau yang tak ikut wajib lo mahut pun nak beli bengkak abang nak merompak kubur Rasulullah hantar mahut tak banyak dia jadi bab tempat-tempat yang pula tawik tak bau kan lupa dia jak dia udah nak suci Haji Jibril lo menurut merompak Haji Mabrur menurut Haji Mabrur Haji Jibril jadi saya punya di kepegang kau yang merompak Haji Mabrur orangnya lebih awal jauh juga bukan rupa dia Haji Mabrur tu. Kita nak pergi punya mereka pak dengar. Bukan pak dengar tahu orang yang merupa Haji Mabrur awal nama juga. Hai pak ulama berah. Oh ulama. Mai gajah ke ulama tu? Hai burai. Oh dia nak ulama apa? Dia kokok ke burai. Baik nama dia kata dia mau dah baru dah. Jadi dibagi tendang dulu dah. Kata anak-anak dia boleh tahu dah mai. Yang kau yang berbuat ada tu dia mohon dengan juga. Hai lo perang bela agama Allah. Ikau Islam dia jago. Hidup tarik benda. Ulang bidang perang, ulang lapangan perang tu. Ucang kapem do agama Islam. Utak boleh betul hati dia. Bang tak aku. Yang pihak dia ni perang ni. Tidak boleh betul hati tu. Ya. Yang pegang darunya. Jadi, apa jadi orang jahit dalam bela Islam. Berpegang urut jahit lebih awal kamu juga. Bertanya orang maka apa dengar bang lama. Oh, berarti dia tahu lama mulai jadi. Mulai, jadi lama dah. Nak lama apa? Nanti kau tu mulai. Nyam, dua tu. Goh yang kedai tu. Peput tu lah. Nak dah. Ya. Goh yang kedai. Itu kau. Buat apa? Lo Haji Jibril orang paling betul dekat. Ya, bang betul masjid tidak boleh. Ada masjid, tingkap masjid. Ya, yang dalam dekat tu, ublo kipas angin, ublo mi. Betul-betul yang betul-betul cium game tu. Yang cium boleh masjid, apa nak betul? Ini berani. Kena masjid buat bau dia, mampu bau ni kan. Kalau dia ni, boleh. Dengar dalam ni. Ini kedua, dengar ni. Kadang-kadang tu baru kita nak tu pasti nagaan. Suka kali poyah himpuk. Jarum. Anak jak dah itu bapak kuat. Tapi nampak power dah tu. Botse dia bukan wali dia tu. Tapi meninggal dia mesti itu. Ya. Datang mesti. Nah dia mana mesti. Dia pegang orang kaya. Cuma tu belum terdekat. Ya, aku pegang mesti melakukan HPPA dan sebagainya. Jadi, aku jadi Haji Jibril so yang le terdekat bukan? Urutnya lebih awal sama surga bukan? Yang urut kaya yang terdekat. Kita nyampai semua tak? Pak ulama. Jadi kata ulama kau bukan? Oh, tidak boleh ni. Nah ulama. Gehoi ulama. Engkau tamang juga. Yang juga ulama ni tamang juga. Gege ulama. Mereka kaya ni. Maka lang hanya ulama yang nanti urut kaya. Jadi maka saya lo jak buat ngobrol yang lo kita ngobrol biar. Anak saya lo dengan nyampu. Nyampu ya nyampu. Nyampu ya. Dah piah dah dia ujung terbuk bila. Sebelum nyampu ya, japingnya Honda kita dan sebagainya. Lem dia kupudang pesantren dia ulama gara-gara dekat orang kaya Haji Jibril. Menyampaikan Jibril rohnya orang kaya yang dengan dekat dia teman juga. Ya, begini dia. Kayu. Baru umur ya. Berapa dia? Ya. Jadi dia urang terak ngapa? Napa dulu orang yang muda terdekat yang nyawa tamang dulu. Ya, dulu. Ibu sedekah buat yang dengan bukan dia. Sedekah itu anak cepeng. Itu lagi bukan tu nak pula bayar, boju bayar. Yang kubur letak kubur tu, cak mutabah ikat, jadi tak juga ni ini. Pasal sedekah, kalau buat memikan. Kinam balik, aku pakai miskin. Atau berpok tunggu belakang, aku ibu, aku tak tahu, aku. Menang dia macam mana dia nampak yang dekat dalam bayar. Ya, dekat. Dia cukup dia pada. Ya. Anak cepeng yang boleh lengkap.
Ya, na boleh je, boleh je, boleh main, yuk nunggu, boleh main. Yang bukan nunggu, mak pun, itu juga, bukan anak kau nunggu ikut nama jo. Ang baju, jadi kau ang baju boleh main, mak boleh main. Tahu baju boleh main, tapi oke. Ya, yang boleh nak berat kan terkah nanti, friend, jumpu je. Ya, lu kata Nabi di dalam satu hadis kan, mangkana lahu malun. So mantong yang na dimiliki harta, fal yatasaddaq bimalihi wandi, maka hendak dia bersedekah dengan hartanya seorang.